Ramai ibu bertanya sama ada kerusi EMS, Electromagnetic Muscle Stimulation, sesuai untuk wanita hamil atau selepas bersalin. Berdasarkan garis panduan perubatan, EMS tidak sesuai untuk wanita hamil kerana gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi boleh merangsang otot rahim yang berisiko mengganggu kehamilan. Namun bagi wanita yang telah melepasi tempoh berpantang kebiasaannya 6 minggu untuk kelahiran normal dan 8-12 minggu untuk pembedahan, penggunaan EMS chair disokong oleh kajian klinikal dalam pemulihan otot lantai pelvis yang lemah akibat kehamilan dan kelahiran. Rawatan ini terbukti dapat membantu masalah urin bocor, rahim turun serta membantu menguatkan otot teras dan memperbaiki bentuk abdomen. Dalam kajian terkawal, penggunaan EMS 2 hingga 3 kali seminggu selama 4 hingga 6 minggu menunjukkan peningkatan ketara dalam kekuatan otot dan kawalan pundi kencing. Rawatan ini tidak menyakitkan, tidak invasif dan tiada kesan sampingan serius, dilaporkan apabila digunakan dengan betul selepas penilaian klinikal. Ramai ibu selepas bersalin melaporkan peningkatan keselesaan fizikal, keyakinan diri dan kualiti hidup secara keseluruhan. Kalau info ni bermanfaat, jangan lupa like, follow dan subscribe untuk lebih banyak info kesihatan wanita lepas bersalin.